Tapi satu jawapan yang saya tak mampu jawab sampai hari ini tentang buruk. Dan saya sentiasa sebutkan benda ni kepada orang. Moga-moga satu masa saya dapat jawapan dia. Macam ni. Sebelum legenda buruk dalam Isra' dan Mi'raj, kita tahu sebelum Islam dah ada tamadun-tamadun yang besar, agama-agama lain yang lebih awal. Terutama cerita mitos tentang binatang bersayap yang ada sayap terbang. Dalam agama Yahudi dan agama Kristian ada binatang yang nama syeruk. Binatang yang nama syeruk, dalam the book of Ezekiel ada sebut syeruk. Pasal ke-9 ayat yang ketiga. Dalam the book of Genesis sekali lagi syeruk disebut, pasal ke-3 ayat yang ke-12. Syeruk ni ada yang sebut sampai 4 macam. Kepala berulang ada sayap, kepala orang ada sayap, kepala singa ada sayap, kepala lembu ada sayap. Ada kata dia ni sejenis malaikat yang lebih tinggi daripada Gabriel. Gabriel ni siapa? Jibril. Dia ni malaikat penanggung arash, syeruk. Dan gambaran syeruk ni duduk atas the Ark of Covenant. Apa dia Ark of Covenant? Peti tabut sakinah. Peti tabut sakinah orang Yahudi yang hilang tu kan, atas peti tu ada tak? Macam orang bersayap, duk saling hadapan. Nah, itulah gambaran syeruk. Ada kata binatang, ada kata malaikat. Biarlah, maksudnya legenda dan mitos binatang ni, kepala binatang ada sayap terbang, dah ada lebih awal.